Hot Unlimited makan makanan Korea RM35 je. Weh, ini bukan prank guys. Kat Kokoda ICT Shah Alam ni, korang boleh layan 18 makanan Korea sampai korang puas hati, sampai korang muntah pun boleh. And korang bayar RM35 je untuk satu packs, boleh makan 18 jenis makanan ni, semua unlimited. Yang penting halal. Kat sini ada creamy onion chicken, gimbap, tteokbokki and macam-macam lagi guys. Kalau nak tambah, minta je dekat staff diorang. Semua makanan dia sedap-sedap. Ayam dia juicy, rasa manis-manis and tak pedas sangat pun. Makanan main dish dia dak galbi dengan dak fried rice. Nasi dia nampak je color merah tapi tak pedas pun. And ayam dia ni dibakar pakai cakul. Sos dia bagi 4 jenis. Favorite aku special sauce kokodak ni. Makan ni cicah dengan sos special kokodak je apa. Memang padu, rasa creamy manis-manis. Bukan yang ni je ada. Kat dalam tu ada unlimited ramen. Pilih je mana korang nak and masak sendiri panas-panas. Kalau korang tak reti, tak apa, boleh je minta bantuan staff dekat situ sebab staff dia memang very helpful and friendly. Kalau aku memang pilih samyang cheese sebab memang favorite aku. Lepas dah makan, boleh layan aiskrim dia. Ni pun dah termasuk dalam harga buffet. Untuk air pula korang kena add on. Air aku akan suggest korang boleh try air special shark ni dengan mango. Memang padu. Anak-anak aku pun suka. Lepas je korang makan, korang boleh buang lemak dekat outdoor playground ni sebab restoran Kokodak ni betul-betul dekat Central ICT. Boleh lah pergi have fun sekali dengan anak-anak dan kawan-kawan atau family korang. So, ini alamat Kokodak ICT. Waste je, nanti terus sampai dekat sini. Jangan lupa follow, like, comment, share untuk spot-spot makan best lagi.